Jadi saya balik, saya cerita lah dekat Band Boy. Masa tu Harry dah keluar dah. Dia dah keluar dah. Jadi betul. Aku cerita dia gelak. Dia lagu kita sampah ke. Aku rasa macam tu kot. Okay. Jadi aku ceritalah kat Band Boy, apa mungkin yang Nasir cakap tu benda yang sama yang saya cakap tu. Jadi saya kata, saya offer balik diri saya, engkau try aku nyanyi balik. Kalau tak jadi ni, kita main band orang kampung je. Okay. Kan? Right. Jadi demo tu saya buat seorang-seorang. Okay, saya buat semua, saya seorang-seorang, saya nyanyi, saya bagi dengar, dia dengar. Dah okey suara kau Nasir. Okey lah. Kata, ini je lah dia suara saya je. Tak apalah. Kita hantar demo. Hantar yang tu lah. Hantar demo. Jadi dalam seminggu lepas tu kita turun KL. Kita turun KL. Lepas tu kita turun KL, kita buat hantar demo kat PMI. Okay. Kita dah tak pergi company lain lagi, pergi PMI dulu. Sebab masa tu kita dengar masa Scarecrow dah buat album. Okay. Dalam jangka masa-masa tu Gamma pun dah keluar. Jadi dengar cerita dia nak audition band lagi. Jadi kita buat demo. Jadi masa demo tu yang saya hantar tu, yang saya cerita ada Thomas Sam. Okay. Jadi mungkin itu rezeki lah. Kan? Jadi dia dengar, okey tak apa, audition. Saya dengar orang lain tak ada audition hati saya kan. Tahu-tahu dapat je kan. Jadi kita rasa okey lah, tak kisahlah, audition lah. Jadi benda tu berlaku dan lulus. Dan di situ dah sign kontraknya.